Guys, welcome back to my YouTube channel Azlan Post Story guys. So hari ni saya duduk rumah aja, duduk praktis untuk SOS speaking. So tiba-tiba abang saya ajak saya, jom pergi session center. Ada abang Syafiq Kai kita datang session center yang untuk Kopiko. Saya pun tengok lah, rasa macam boring juga kan. Dah praktis banyak kali lah. So bolehlah kita sekali-sekali nak enjoy kan. So saya pun pergilah pada session center. Saya gerak-gerak, saya sampai. Saya sampai. Saya tengok satu promoter main kat saya. Dia kata dia promote kat saya. Dia suruh beli satu bag lah. Saya tunjuk. Dia suruh saya beli bag ni. Harga dia kata RM29. RM29.15. So dia suruh beli. Dia kata kalau beli ni dia dapat cabutan bertuah. Dia akan bagi satu receipt. Kena tulis nama, nombor semua. Kena bubur dalam satu kotak nanti. Nanti dia kata ada 3 round lah. Round pertama untuk buat bancuh kopi. Round kedua ambil foto post moment. Dan round ketiga pula 30 orang lah akan bertuah saja dapat ambil gambar dengan abang Syafiq Kai. So saya pun saya pun dah bayar dah. Saya dah bubur receipt dah. Saya pun tunggu abang Syafiq Kai pun ambil dah, mai dah. So mai dah, saya pun duk tunggu. Duk fikir nama topik apa nak mai. So tiba-tiba abang Syafiq Kai panggil nama saya. Saya macam wish, tiap betul ni terkejut. So guys boleh tengok video tu. Azlan, mai. Mana Azlan, pilih dia ni. Mana. 10 sahaja lagi yang bakal berada di pentas dan bergambar bersama dengan Syafiq. Alright. Okay, macam guys tengok tadi, saya dapat tangkap gambar dengan ambil video. Itu memang momen yang tak disangka-sangka. Momen saya memang paling happy sekali lah. Sebab ini gambar kali kedua ambil dengan artis. Gambar artis pertama Abuja yang dalam Munafik tu, Munafik dengan 1 dengan 2 saya dapat tangkap dengan Abuja. Hampa boleh tengok gambar tu juga. Ini gambar kedua ambil dengan artis. Yang itu abang Syafiq Kai, saya memang tak percaya langsung lah. So kita nak buat apa? Kita nak unboxing pula bag yang ada apa dalam Kopiko tu. So yang pertama, Kopiko Macchiato 3-in-1. Ni macam bancuh Nescafe kan, tapi ni brand Kopiko pula. So next, okay, kalau yang ni memang dia tak bagi. So saya add on RM3.90. Siapa tak kenal Kopiko guys. Okay. Next, ini biscuit. Ni biscuit apa? Roma. Takkan orang tak kenal Roma. Ni Roma. Kita lepas tu ini pun ini pun Roma juga, tapi ni kelapa Plisa coklat. Saya pun tak pernah try. So kita ambil barang ke terakhir. Paling ditunggu-tunggu, botol Kopiko. Okay, botol minuman dari Kopiko. Okay, dan sebelum saya terlupa, dan saya dapat ni dengan sign abang Syafiq Kai dan Kopiko. Dia bagi free. Minum dia tak manis sangat. Dia pekat sikit. So dia boleh halang manis tu lah. Memang cun. So guys, ni memang momen-momen saya tak percaya. Saya pun sendiri dapat luck dengan tangkap gambar dengan habis Syafiq Kai. So ini salah satu momen lah. Saya takkan terlupa dalam kehidupan saya. InsyaAllah lepas SPM saya akan buat konten mukbang makanan nasi kandang pula. So macam apa tunggu-tunggu, aku pun tak tunggu lagi nak makan lagi. So lepas SPM InsyaAllah saya akan buat untuk hampa. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay guys, bye bye.